Hai, hari ini kami di Meru untuk hari ke-4 penggambaran resipi Majlis Bonda untuk sin rumah kampung Alia dan Mak Su. Okey. Okay, stand by. Roll. Camera. Spin. And action. Masalahnya, diorang tu semua tak makan lah pergi kampung macam ni, Mak. Tak nak lah. Yalah, dia pergi dulu. Okay, next scene 41C and 41D. And action. Lilia. Apa ni, Mak? Kan dia kata kali dia tak nak. Kamu nak pun sikit aja. Tak sukalah. Mak tahu tak kalau Lia bawa pergi kampung ni, orang kat sana semua gelakkan Lia tau. Dia cakap sikit perlu Lia tu. Kuih kampung tu lah yang mak sekolahkan Lia daripada dia kecil. Sampai dia dah besar, dah pandai nak mengajar mak macam ni tau. Mak boleh tak moden sikit? Lepas tu tak payah nak paksa Lia. Kalau Lia kata Lia tak suka, Lia tak nak lah. Kalau dia rasa masakan dekat bandar tu lagi elok, lagi moden, pergi. Pergi! Tak payah nak balik lagi nak pinjam rumah mak ni. Biar mak bakti je dengan cuba kuih-kuih kampung mak ni. Kita tak payah pinjam kampung. Okay. Okay. Pick up and action. Kalau dia rasa masakan dekat bandar tu lebih elok, lebih mulia, pergi. Pergi! Tak payah nak balik sini nak pinjam dapur mak lagi dah. Mak boleh mati dengan semua kuih-kuih kampung mak ni tau. Roll and action. Sekarang juga, okey? Okey, kita ada 3 shot. Kita ada reflection sebelum. Yang bagi. Oh, ramai. And action. Zaza Alia. Okay, and action. Zaza nak tengok dulu. Tak boleh, Alia yang jumpa dulu. Zaza nak tengok. Tak boleh, Alia dulu.
Nak terkoyak tu. Dialog mana? Tadi. Abang pula tak betul. Ya. Ni tajam gila ni. Memang gila ni. Abang bunuh adik dia sendiri. Susah tak bang? Tadi bang ambil topi bang tutup. Bang ambil topi bang bagi ke uncle ni. Okey. Abang juga. Yang ni uncle, yang ni abang. Nanti abang bagi dekat abang ni topi. Nanti abang buka gini. Abang tu nanti tak jadi. Abang tu tak boleh. Nanti dia salah koyak. Tarik. Abang Tarik Ini sendiri. tertekan sikit lah. Selamat sendiri. Ha? Boleh terkoyak ke tu? ini terus Nak terkoyak dah. ni dulu. Apa? Sikit dulu. Tarik sikit. Pak. Oh, okey. Okey, genggam abang. Genggam. Okey, alright. Okey. Jangan gelak and marah and Jangan gelap. and action. Pandang satu sama lain. Alright. Tenang je, betul tak? Nak senyum tapi buat sedih. Title. Tadi saya nak senyum tapi saya buat sedih. Cakap banyak lagu tak pandai. Orang tak tahu lain. Saya Tak ada. Okey, mari. Ni betul-betul kan? Nampak betul. Daripada kuih. Okey, anytime. Okay, roll Okey. and action. Ayah minta maaf. Zaza pun minta maaf. Kenapa minta maaf ni? Kami dah koyakkan buku mak. Aduh. Tolak. Zaza tu yang pun dengan Alia dulu. Mana ada? Alia yang tarik dari Zaza. Baru tadi cakap nak minta maaf kan? Camera, stick. And action. Tepung kat mana? Ini pun. Tepung kat luar. Cantik. Okey. Lampu pun padam. Ya, ada seorang dekat dapur ni buat sempit. Kenallah. Okey, lampu sudah nyala. Thank you. Penatlah macam penat kata. Okey, standby. Penat. Boleh? Boleh tak kita pakai bosan? Boleh. Kan? Bosan lah macam ni. Okey. And action. Best kan jadi kawan-kawan dia. Semua pergi bandar, shopping. Dia seorang je duduk kat dapur buat sempit. Bosan lah macam ni. Ya. Bila kita buat kuih ni, kita bukan sekali buat kuih secret tau. Ni cara kita nak hidungkan. Kalau kita ikhlas buat, bila orang makan, dia rasa tenang aja. Rasa
Sekarang kita je, kan? Tolong mak sikit lagi. Dah nak habis dah. Ha? Mak, dia dah cakap kan pakai mixer yang dia beli ni. Tengoklah tu. Masih lagi nak pakai tangan, nak pakai cawan lama. Tak konsisten, tak efisien lah, Mak. Ya. Bila mak masak ni, mak tak perlu nak cepat-cepat pun. Ni, mak pakai ni. Mak pakai hati mak ni. Dia nak kutuk pula cawan mak ni. Lihat. Ni, cawan ni lah mak pakai. Untuk suka makan Lia, minum Lia daripada Lia kecil sampai sekarang, ya? Mak, sebab tu lah Lia nak masuk kulinari. Sebab Lia tak nak dah hidup susah macam ni tau. Lepas tu Mak tahu tak? Ni kuih kampung, masakan kampung ni semua tak ada sistem, tak ada standard. Sebab tu lah semua orang pandang rendah. And cut it again, okay? Sian mak. Lia, mak. Lia. Kamu. Sekarang ni dia makan apa? Tak ada standard. Balik. Dah besar melawan. Nangis-nangis. Tarik buku. Tarik buku. Tarik buku, Cik Cawan. Background mana dia? Ha? Background kipas juga kat sini. Kipas? Ha, kipas. Enter. Handphone. Kanan dia. And camera back. And dia hilang. Dia hilang. Kosong. Dan ada tengok tempatnya sedianya. Nak? Dah ambil gambar macam ni nak? Cuma orang tak sporting tau. Bukan tak sporty, macam mana? Cuba aja macam mana? Okey, kita ambil macam ni dulu. Kamu ke sini. Senyum ya? Sini. Oh, cik gigi lah. Kita atas. Okey tak? Okey. Elok. Okey. Macam tiru muka dia. Mak tiru muka Lia ke? Lia yang tiru muka mak siapa? Sama. Oh, cantiknya kat sini. And cut it again. Okay, dah?